Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to 30 Hari Minecraft Better Edition bersama Bawang. Okay, jom start. Play. Bawang Erok. Alright, hari ni mission kita ialah Bawang rasa Bawang nak kumpul bahan untuk buat rumah. Yes. Yes. Bawang nak buat rumah. Oh, creeper. 2 creeper ke? Oh my. What the hell ni? Ya, Bawang nak buat rumah kat atas tu kan. Bawang cakap, mana nak jalan ni? Hi villager. Okay, Bawang, oh my god, tempat kejadian ni semalam. Skeleton horse. Wait, mana skeleton horse? Oh ni. So, Bawang nak pilih ni sebagai Bawang punya tempat untuk bina rumah sebab ni point paling tinggi. So, pemandangan cantik. Kita boleh nampak the whole island kat sini. And ya, Bawang akan buat rumah baru. Build rumah barulah. Kita tak nak kacau rumah-rumah villager yang ada kat sini. But yeah, hari ni kita akan... Oh, kita kena makan dulu. Bawang lupa tekan timer. Oh my goodness, dah berapa hari main benda ni pun still tak biasa lagi kan. Okay, first thing first, farming lah kot. Yeah. And also bagi makan kita punya... Oh, kita ada pumpkin pie. Bro, cave sound. Okay. Okay, kita bagi makan lembu-lembu. Mana creeper tadi? Dah gone. Okay. Alright. And then kita boleh farming. Dah ada yang dah masak ke? Oh ya, kita ada tanam pumpkin juga. Okay. Alrighty. And lebihan seed ni kita boleh buat kompos. Wow, banyaknya guna. Okay. Alright. Tak sabar kita nak ada proper ni kan? Proper... Apa nama? Storage. Okay, next. Apa nak buat? Oh, jap. Bawang nak tengok yang atas ni lah. Bawang rasa kita kena satukan je lah farm ni kan? Sebab... Hai. Member masih ada kat sini. Mana lead awak? Where is your llama? Oh, hilang dah llama dia. Whatever lah. Apa Bawang kata? Oh ya, Bawang rasa kita kena combine, satukan je. Like farm. Dekat sana je. Buat satu tempat je kan. Sebab kalau macam jauh-jauh macam ni susah nak nampak if dah boleh harvest ke ataupun belum. And then kena jalan jauh pula tu kan. Yeah, maybe I should do that. Oh my god, chicken! I kinda need you guys. Untuk naik atas. Ramai. Hey. Yeah. Pandai. Okay, maybe not you. Hello? Naiklah atas ni. Turun. Yeah, good chicken. Right, jom. Follow me. Mana kita nak sumbat? Dalam rumah boleh ke? Villager boleh buka gate ke? Tak boleh kan? Like fence gate.
Hmm. Oh, habis dah bawang punya ni. Mm, 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 mm. I need this. Okay. Apa bawang nak buat tadi? Oh ya, sabar. Allah, lupa pula kita tengah ni. Mana lagi seekor tadi? Allah, hilang dah. Bukan awak. Macam mana awak boleh keluar? Oh my goodness. Bawang tak ada stick. Kalau gate macam ni. Oh, dah ada 3 dah. Come. Lah, jauh ke? Dia boleh detect Oh. Tak cukup. Tak cukup space ke? Sorang-sorang masuk, bang? Hmm. Yes. Diorang boleh keluar ke kat situ? Tak. But yeah, make baby guys. Kita ada house chicken. Okay, jangan lupa set spawn. Diorang boleh keluar ke? Tak tahulah. I'm not sure. But just to make sure, jap. Bawa nak pergi potong pokok sebenarnya ni, tiba-tiba distraction pula Usual. Memang macam ni lah selalunya. Okay. I think diorang selamat dah kot kat situ. Kita tak boleh nak apa ni, kompos semua seed kita sebab kita nak bagi ayam kita makan juga. Okay, now potong pokok. Oh yelah, bawang kena tanam pokok dekat dalam village lah, senang sikit. Oh gosh, I forgot about you. Mana? Bawang perlukan ni juga, leaf for decoration. Oh, satu blok yang bawang perlukan ialah moss. Macam mana nak cari moss ni guys? Kita kena exploration lah ni. Dia punya zombie. Mau tak tahu berapa kayu kita perlukan. But I think banyak lah kot. Rasanya. Bzz. Bzz, 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 bzz. Imagine terkapak bee. Bzz, 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 bzz. Oh, bawang perlukan sand. Berapa leaf bawang dah? 2 stack cukup tu for now. Sand. Alang-alang kan? Oh, bawang perlukan dirt jugalah. Nak besarkan tempat dekat atas tu. Boleh lah curi sikit dirt kat sini.
Wah, cantiknya. So pretty. Cakap ni. Orang tak dapat date lah. Tak cukup date lagi. Oh yeah, I need the sapling. Oh my god, ada bush. Boleh jadi decoration. Ooh, I see them. I see them. Kegelapan malam. Oof, it gets dark so fast. Man, it's time already. Baru je nak apa nama. Baru je nak buat rumah apa semua. Kita tanam pokok kat sini lah nak. Kita ganti. One and two. Right. Wait. Bawang dah tak ada sapling dah ke? Oh, ada. Seekor je phantom. Tu jauh sangat, tak apalah. Okay, potong pokok dah. Mau nak buat chest lah, nak letak atas tu bahan-bahan untuk membina. Oh, bawang perlukan turf. Bawang akan guna turf. Oh, kita tak banyak. Oh, ada. Baru nak cakap tak banyak cobblestone. Adalah satu step. Sand tadi. You know what? Kita boleh dapatkan apa namanya tu? Dirt dekat underground kan? Nak letak mana? Oh, tak tahu rumah kita akan mengarah ke mana. I guess pintu rumah menghadap ke sana lah kan. So kita boleh nampak the whole village. Okay, so this is the back of it lah. Alright, kalau macam tu kita letak bahan kita depan sini ya. Like so. Kinda need that. Oh, banyaknya wheat seed kita. Kenapa ada lagging? Okay. Oh my god, bunyi dia. Okay, jom kita pergi mining I guess. Ni dirt ada ni. Oh, ayam. Telur. Okay. Maybe buat macam ni kot. So
So besar sikit space. Okay, masa untuk mining. Bawang tadi agak-agak berapa minit kena end awal? 2 minit maybe? What do I need down here? Dirt. Imagine mining for dirt. Ooh. Tak apalah. Alah, dah sampai ni dah. Tak apalah kita... iron level berapa Kinda need iron. Sini okey kah? Mining for cobble. Bawang ada tulis tau bahan-bahan yang bawang perlukan untuk bina rumah bawang. Mainly oak lah. Sebab kita nak ikut tema village tu kan. Oak and cobblestone. Tough. Yes. Sebab bawang sebenarnya tak pernah guna lagi tough. Tak pernah build guna tough lagi dalam Minecraft. Walaupun tough agak lama ke Tough ada kan. Ya, mostly tu je lah. Yang lain kita boleh dapat dekat sekitar sini je. Macam clay, sand untuk glass. Tapi moss tu yang kita kena keluar adventure. Tapi itulah, kita perlukan kompas lah. Kita nak kena cari iron. Apa nama nether portal tu. Sebab sekarang kita boleh jumpa yang apa nama block yang kita boleh right click kompas tu kat dalam chest kan. Dekat timer bawah tinggal 3 minit. Okay, 1 more minute and then bawang end awal lah. 2 minit end awal. Bawang ni asyik lupa nak tekan timer bawang. Tak bagus. Bawang kena tulis lah level berapa ada iron. Tadi ada tapi macam tak banyak. Ya Allah, terkejut saya. Bunyi drown. Kita dekat dalam air ke? Under the sea. I'm under the water. Tu bunyi budak ke? Drown. Kids baby drown. Patah balik tajud. Apa ni, korang ada kata kan dekat dalam bedrock memang regen slow kan. Asal no wonder lah sebelum ni viewer bawang yang main bedrock bagi tahu yang kalau nak lawan boss susah kat bedrock. Now I know why. Regen dia slow gila. Asal tak sama ni. Alah, dah 2 minit dah. Okay. That's all for today. So, thank you so much for watching korang. Hari ni kita dah start kumpul bahan untuk bina rumah kita. Finally. Yay. After today is 19. Hari ke-19 kan? Esok hari yang ke-20. And then tinggal lagi 10 hari. Wow. Where did the time goes? It goes by so fast. Too fast.
kita akan sambung kumpul bahan, or maybe bawang boleh start buat rumah dulu. Maybe tak siap lah, separuh siap maybe. Besok kita tengoklah macam mana. Sebab kayu dah ada, sebab mainly guna kayu kan. So see you guys tomorrow. Macam biasa jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, and turn on notification bell. Jumpa besok. Bye korang.